pihak YB telah menyumbangkan sebanyak RM2,000. Duit peruntukan tersebut digunakan untuk menyediakan persiapan pada hari ini. Dan sekali lagi saya mewakili pihak sekolah dan kami semua sentiasa mendoakan semoga YB dan seluruh ahli keluarga YB sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan semuanya berjalan dengan lancar. Itu doa kami untuk YB. Ya, kami amat berbesar hati dan terharulah dengan apa yang YB telah sumbangkan kepada kami, dan kami sentiasa memanfaatkan apa yang YB bagi ni untuk kecemerlangan anak-anak di Batu Tinggi ini. Terima kasih sekali lagi kepada YB Serena di atas meluangkan masa untuk pagi ini bersama kita. Lebih kurang 1 jam je YB ada di sini. Jadi kita akan berikan yang terbaik untuk YB kenang untuk bagi tahun 2026. Boleh tak boleh? Sebagai ahli parlimen Bukit Negara, saya sebenarnya tidak melihat Sekolah Kebangsaan Batu Tinggi ini sebagai hanya sebuah sekolah. Saya lihatnya sebagai satu tempat lahir impian dan juga generasi pemimpin-pemimpin yang bakal